Ya. beli komen Yang mana dah beli komen dah order ataupun bang saya dah beli. Betul. Yang mana dah beli tekan dan order. Yang mana tak boleh beli malam ni, minta tolong bantu tap screen dan share live ni dekat kawan-kawan korang. Okay? Yes. Okay. Ya. Kerja Okay. So Swap Lot meet and greet masih ada Naik pegang, lagi masih ada lagi untuk semua pembelian malam ni. Yeah. 150 meet and greet random. Betul. Jadi bila korang dapat parcel, buat video. Betul. Supaya kalau ada apa-apa kemusykilan nanti Fahmi tak boleh masuk campur. Betul. Ya, No ini saja dah 16 kali dia sebut Fahmi. Live ada lagi 2 jam. Gila lah. Okay. Okay. So, itu untuk set cerita. Ya, betul. Kenapa tak boleh sebut isu tu? Kenapa tak boleh balas ah? Shoot ah. Okay. Yes. Malam ni biasanya asal aku punya kan. Kenapa kita tak boleh sebut? Fahim Tom, Fahim lah. Okay. Jadi sekarang masih open lagi beg kuning untuk Cinta Abadi? Buka. Okay. Masih buka. Masih ada waktu lagi untuk engkau orang semua. Set Cinta Abadi. Betul. Okay. Kita terangkan lagi sekali dapat apa lagi untuk set Cinta Abadi. Betul. Dapat 2 perfume besar Ikmal dengan Harzan. 35 Betul. ml. Dapat perfume kecil 2. Aha. Okay, dapat postcard 1. Dapat postcard 1. Calendar 1. Betul. Okay, untuk 100 orang random yang beli set Cinta Abadi ni dapat tote bag ni 1. Betul. Lepas tu dapat apa lagi? Okay. Dapat ni mini free sample card. Mini perfume card. Ya, aku tunjuk ni setiap kali tu kau ubah nama dia kan. Okay, dapat Mini perfume card. baunya random. Betul. Okey, bau yang Hazan punya macam mana? Lebih kepada maskulin, segar-segar. Betul. fresh, handsome. Betul. Yang Ikmal punya bau yang lebih kepada bubble gum. Betul. Putih, ceria. Okey, so bila korang combine bau dia saling melengkapi. Betul. Singapura macam mana nak beli? Singapura Kena datang macam kan? Oh. Oh, Orang kata kena minta tolong jurong Malaysia, boleh adjust kan sampai ke Singapura kan. Ni ada yang komen ni. Mic ketua jauh. Kenapa mic ketua jauh ni? Mic gitu jauh. Suara Ikmal jauh. Ikmal dekat ketua. Oh yang ni. faham? Oh yang ni bukan letak sini. Oh. Suara Ikmal dekat live Hazan jauh. Okey. Jadi korang tak ada autograf ke korang? Kalau korang beli set Cinta Abadi ni, dekat postcard ni dah ada autograf. Betul. Ikmal punya dengan Hazan punya dah ada autograf. Betul. Lepas tu dapat yang perfume mini ni pun dah ada dah juga. Betul. Dah ada pula autograf. Aha. Kalender pun dah ada autograf juga. Okey, baru dengar. Okey, alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Kalender ni geng, saya dulu kalau kat sekolah lah suka betul lah kalau dapat ni waktu zaman saya sekolah. Beli barang dapat kalender. Sekarang alhamdulillah muka saya dengan Ikmal dah ada kat kalender ni geng. Jadi korang kena dapatkan letak kat rumah. Biar masa saya senyum menyeringai macam gini, korang nampak lah hari-hari. Macam itu letak kat dinding rumah. Kan lawa tu. Korang janganlah ni beli sangat, beli ni je. Korang nak ni sebenarnya tapi kena beli ni. So, dapat ni. Dan kita nak baca sikit lah isi postcard dekat belakang ni. Kalau korang dapat postcard ni. Ya, Okey. ya. Oh, Postcard ada ni. untuk fans-fans kita lah. Okey. Okay. Jerung ke, ikan pari ke, pirana ke, semua termasuk lah Tapi especially kepada jerung Boleh Aku baca baca. tak? Okey. Pegang ni dulu. Bismillah dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Postcard. Yang ni nak baca ke postcard ni? Tak payah. Tak payah Okey. lah. Okey. Dear fans, selamat tahun baru kepada semua peminat yang sentiasa berada di sisi kami. Terima kasih atas sokongan, doa dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Setiap langkah dan kejayaan kami adalah kerana sokongan kalian. Semoga tahun baru ini membawa kebahagiaan, kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah buat kita semua. Teruskan menyokong dan jumpa lagi. Malzan. Kasih Asik. Tepuk lah. Tepuk pun dah kena minta ke. Postcard tu kalau korang beli untuk pembelian hari ni, semua boleh dapat. Betul. Okey. Sweet tak kata-kata. Sweet tak kata-kata tu. Oh sweet. Ada prompter. Baca macam majalah 3. Malas je. Sweet. Tapi ada orang komen tadi, kalau beli kalender ni tarikh kahwin dah ada ke? Alah. 2020. I nak dengar jugalah. Ah. Wakil-wakil jerong-jerong juga. Saya serahkan kat Habibillah menjawab. Aku nak jawab.
Okay. Okay, sabar. 2026 kita ada 12 bulan kan. Jadi kita decide kita akan buat majlis bulan 13, betul? Bulan 13 Masalahnya aku berfikir tadi jam. 33 hari bulan 13 tak silap sebab hot date. Ni siapa? Ni siapa? Janji halal je. Janji halal. Sabarlah. Tak apa, janji. Sabarlah. Kalau ada jodoh tak ke mana? Betul. Kalaulah jodoh. Kan ke mana? Arriba. Riba. Okay, so untuk yang set kita buka sekarang ni adalah set Cinta Abadi masih buka lagi. Suara Kemal tak dengar sangat sebab mic Harzan dekat Harzan kot. Tak apa nanti Kemal jerit-jerit Betul. Okay. Apa ni? Sengal. Dia kata sengal mem. Ya memang kawan-kawan kau aku memang. Memang. Sorry Kemal terbaca. Okay. So Alright. untuk set Cinta Abadi masih buka Atau Masih buka. Semua set kita dah buka ke? Betul. Cinta Abadi dulu. Suruh bercinta. Awak masuk sini. Masuk sini. Tasha masuk. Okay. So untuk set ni Cinta Abadi. Yeah. Itu cerita bukan Cinta Abadi. Betul. Sorry. Jangan kata nyamuk biru tu menyebuk lah. Bukan kita orang cakap bang, tapi kita orang setuju apa Tak. Penat dia pakai baju yang handsome. Tak. Lepas tu korang cakap nyamuk biru. Bukan, I tak naklah jadi macam orang ketiga. Saya bagi kat you lebih-lebih. Oh, yelah. You tak nak dia. Yelah, memang aku je kena malam ni. Memang. Dia function juga kat sini. Pegang ni. Dia buat pegang-pegang barang. Pegang ni. Alih-alih barang, hulu-hulu barang. Bergunalah tu. Ya. Nyamuk duduk situ diam-diam. Ya, you. Muka elok-elok macam ni. Saya pegang barang je. Korang tak tengok live host pukul 3-4 pagi. Itu anxiety. Pukul 4 pagi. Pukul 3-4 pagi saya tengok live dia. Betul. Dia buat live. Okey, tapi dah lari topik pula. Okey. Ini set Cinta Abadi. Betul. Dapat apa ni? Okey, dapat 2 perfume besar, Betul. 2 perfume kecil, 2 nama CB, dapat postcard, Dapat bag untuk 100 berapa orang? 100 orang. 100 orang secara random je. Ulat apa ni? Sorry, ulat ni. Sorry. Ulat mana? Ada ulat terbang. Sorry. Oh ya, tak apa. Okey, dapat bag ni 100 bag ni, tapi bag ni akan diberi secara rawak dan random. Ya. Ya, betul. Tak betul nyamuk ni betul-betul tak pancing malam ni kan? Kenapa nyamuk ni macam ni? Tapi orang kata Betul. boleh lah. Kesian dia. Dia duduk dia gitu. Tak ada komen, ini nyamuk terhandsome. Oh, nyamuk paling handsome. #handsome. Wah, mula dah. Dari tepi macam ada Zafril loh. Depan depan Andika Putra. Betul. Ya. Betul tak? lah. Betul tak? Sifu. Betul. Cuba cakap lagi. lah. Pergi mampus dengan mulut orang. Betul. Lagi topik, let's go. Okay. Anyway, so Okay. Kenapa bagi postcard? Supaya korang ingat Malza. Ya, betul. Korang ingat balik kesian pula aku. Betul lah kita pergi pandai aku pun pandai kat sini. Dia jarang bercakap. Sekali cakap dia petik nama orang. Itu yang bahaya tu. Itu yang aku takut tu. Yang aku macam Okay. Alright. Ketua kat tengah-tengah. Macam mana kalau ketua kat tengah? Ketua kat tengah. Macam ni. Saya kat sini macam tu. Dia orang tak boleh lah. Oh, dia tak boleh. Oh, iyalah. Yelah, faham lah. Nak dekat dengan ni je lah. Okay, boleh. Yelah sebab baru-baru ni dia abadi ni untuk kekalkan cinta untuk abadi. Okey, korang kena beli set Cinta Abadi. Okey? Sebab dapat banyak. Okey, dan dapat juga 2 nama untuk CB, dapat postcard siap ada kata-kata ni, orang kata untuk maafkan fans Mazal, fans Zero, dapat kalender tahun 2026. Ya, betul. Kalender tahun 2026 dah siap ada autograf. Postcard kita orang pun dah siap ada autograf.
Bau Ikmal, bau Hazan macam mana? Okey. Bau biar saya terangkan akak-akak abang-abang. Kepada bauan ni saya nak bagi tahu bauan Ikmal no, bau-bau yang manis yang sesuai untuk pergi dating, pergi dekat sekolah agak adik-adik gegel-gegel yang memang nak nampak cute, nampak soleha hari-hari tu. Ini dia sesuai bubble gum manis-manis bau dia. Sesuai pakai dalam orang kata indoor, tempat-tempat yang tertutup. Kalau bauan Hazan pula, bau-bau yang sangat orang kata keras, yang maskulin, bau-bau citrus, bau-bau fresh, bau-bau ada woody-woody sikit saya tak sure tapi dia bau-bau handsome lah. Bau-bau untuk orang-orang lelaki sesuai. Kalau nak pergi dating pun boleh tapi jangan spray banyak sangat. Kalau nak lagi sedap, lagi padu, layerkan dua-dua bau ni, pergi dia memang sur kak. Memang sur. Okey, untuk set Cinta Abadi. Betul. Itulah kok bau dia. Ya, bau. Ikmal, duduk sini kejap boleh mic saya kat sini. Saya nak pindah-pindah payah. Oh ya. Sekarang merah pipi saya ni. Tercepit dari tadi. Awak duduk sini. Jengong-jengong. Jagung tak marah lah. Asalkan saya kat sebelah dia So, okey. set Cinta Abadi masih lagi buka dan Betul. untuk setiap pembelian malam ni ada lagi meet and greet. Betul. Okay, meet and greet 150 orang random untuk setiap pembelian. Betul. Harga berapa? Harga asal. 8 asal. Okey. Okey. Sebenar 228. Betul. Tapi hari ni tak sampai pun Dah RM1. sejuk sudah. Sejuk. Cuba peluk kau. Tak. Tak sampai Alright. RM100 jari ni. Betul. Tapi tadi ada yang komen dapat harga 70. Itu memang dia pandai lah just voucher. Yang paling penting yang ada RSZ, R1, 125. Yang ni akan ada 2 kerusi orang panggil. Dua nama dalam CB gang. Dapat ada function jugalah. Ada function alhamdulillah. Ada function juga. As you should, as you should. So, set Cinta Abadi masih lagi buka korang boleh Yeah, beli betul. manis-manis yang dapat ni untuk perawalan tahun 2026. Betul, dapat kalender. Betul, manis-manis kita lain lah sikit daripada biasa. Kita bagi yang lebih besar-besar yang lebih bermanfaat untuk akak-akak Jerung gunakan. Macam bag, kalender, kita dapat juga postcard. Lepas tu apa lagi? Kita dapat lagi mini perfume card. Ini yang tahu. Kalau korang boleh Betul. dapat yang Harzan punya, dapat yang Man punya. Betul. Ikmal punya dapat Ikmal punya. Dapat yang kita punya yang couple punya ni. Ini cantik. Lawa. Hah? Nyamuk merajuk. Nyamuk merajuk. Alah, nyamuk ni nak merajuk lah. Kita buat apa kat dia? Tepuk. Nyamuk kena tepuk tadi. Nyamuk kena tepuk. Kenapa kabur? Kabur, cuba korang keluar kabur. masuk balik. Kenapa kamera tak lawa? Dekat Ikmal punya ni, Ikmal punya tengok macam okey. Mungkin Clear sebab je. tadi, mungkin sebab tadi ada jin lalu sekejap. Mungkin dia macam lagi-lagi sikit. Ikmal guna wifi korang. Ada set lain tak? Ada. Okey. Kita akan buka juga set-set lain yang lebih orang kata mungkin korang agak mampu milik lagi. Betul. Cuma Ikmal nak cakap, ya? Set terkejal pula. Sorry. Set mana? Set Janji halal. Okey. Okey. Alright. 5 minit lagi kita akan sediakan bag ni. Ada lagi 5 minit lagi. Lepas 5 minit kita nak buka set baru pula. Jadi yang mana nakkan kalender, nakkan bag ni, nakkan postcard, nakkan perfume card, semua all in one, korang kena grab bag ni. Sebab lepas 5 minit dah tak ada dah. Kita nak buka bag lain. Okey, alright. Betul. Kesian lah bulan nyamuk tak ada. Tapi tak apalah, biar kita berdua. Okey, total bag random Betul. untuk 100 orang sahaja Betul. yang beli set Cinta Abadi. Betul. Random bukan yang terawal. Betul. Random. Siapa dapat dia yang dapat. Sampai pasal kat rumah terus koyak buka tengok. Dan order thank you. Terima kasih yang mana dah ada order. Thank you gang. Okey. Saya sayang awak semua. Okey lagi. Lagi okey berdua. Well. Ni pun tak ada ke orang tanya? Si honeymoon, sabarlah kejap lagi kita. Kan belum kahwin lagi. Analah honeymoon. Berdua denganmu pasti lebih baik. Aku yakiniku. Bila sendiri hati bagai langit berselimut kabut. Gitu. So itu hiburan kita untuk malam ni, okey? Okey, korang ready ke nak buka set baru? Okey. Set ni adalah set baru, bukan set Abadi. Sorry. Cinta Abadi. Sorry. Abadi. Okey, bukan set Cinta Abadi. Betul. Okey. Janji halal. Betul. Set apa? Set janji halal. Yeay. Set janji halal ni ada apa pula geng? Saya terangkan kat awak-awak. Set janji halal ni dia lebih kecil sikit daripada set
Cinta Abadi tadi. Set Janji Halal ni korang akan diberikan 2 perfume Hazan dan Ikmal. Dua-duanya saiz 35ml. Korang akan dapat 1 postcard dan 1 kalender dan juga 2 nama dalam CB. Ya. Ini dia saya nak bagi tahu 2 nama dalam CB. Yang mana tak tahu dalam CB tu apa. Dalam CB tu ya orang kata yang akan dapat R1, ada S5, ada apa lagi? Ada RZ. Motor-motor tu. Itu dia function 2 nama dalam CB. Betul. Jadi ini ialah set Janji Halal. Harga asal berapa ni saya nak bagi tahu. Harga asal dia 198. Oh my god. Hari ni dekat Beko ni dah buka belum? Oh belum? Nak ke tak? Nak ke tak? Korang nak ke tak? Okey, nak. Nak Okey, tak? Harga asal 198. Harga Betul. Itu memang harga aib. Kita nak Ya. bagi harga terjun. Let's go. Terjun harga rompak kan. 198. Dan ingat, Ya. ini pun pembelian yang ni akan dapat Dapat apa? Oh ni. Ya. meet and greet random 150 Betul. orang untuk pembelian malam ni. Betul. Random bukan Betul. terawal. Okey. Meet and greet ni semua pembelian akan ada. Jangan risau. Okey, beg ni dah buka belum? Belum. Komen lah dulu. Okey, siapa Okey. nak? Okey, nak. Bukan 198. Okey, bukan Tu dekat 198. tak nampak ke? Bukan 198 harga dia. Mhm. Okey, tapi harga asal dia 198. Kita nak buka harga dia lain malam Betul. ni. Okey, nak Nak. Kita nak buka harga berapa? Kau rasa kau nak berapa? Okey, korang nak berapa? Kau nak berapa? Set merajuk ada. Saya merajuk. Alah, jangan merajuk. Saya merajuk tu kita adjust lah. Tengok macam mana. Malam ni saya try pujuk dulu. Alright. Okey. Okey. Nak? Okey, boleh kita buka? Okey. Kita dah boleh buka ke? Ready ya? Ready. Dalam kiraan berapa ya? Okey, dalam kiraan 5 4, 3, 2, 1. Okey, Tengok dekat beg kuning sekarang juga akak-akak abang. Harga asal RM198 untuk 2 perfume ni, tapi harga terkini hanya RM70 sahaja. Betul. Dapat RM70 tu kalau spend dapat apa? Dapat 2 perfume Hazan dan Ikmal, dapat postcard, dapat juga kalender 2026 dan dapat juga peluang insya-Allah dah ada rezeki akan dapat meet and greet punya invitation card dalam parcel akak-akak abang-abang. Dan juga kita bagikan kasih sayang yang sepenuhnya. Dan Ayah dapat 2 CB. Nama dalam CB. Dapat 2 nama dalam CB kan. Betul. Yeah. RM70 tu kalau korang tak apply voucher. Kalau korang ada voucher, okey, dia akan jadi jatuh lagi harga dia. Betul. Bawah lagi. Nampak? RM67.90. Ada orang dapat. Korang dapat harga berapa dekat beg kuning? Bagi tahu saya sekarang. Ya. Ada sign korang mestilah ada. Dekat postcard kita ada. Ada. Dekat kalender pun ada. sign. Betul. Yang ni tak ada tote bag. Ya, yang ni tak ada tote bag. Kalau nak tote bag dekat siapa? Cinta Abadi tadi. Untuk 100 orang random. Betul. Bukan terawal. Betul. Jangan salah faham Terawal dengan random lain dia. Okey. Dapat RM50 dan payment. Kalender dapat. Dapat. Untuk awak boleh. Semua dapat. Ke depan kan sikit. Nak tunjuk. Berapa bulan tu? 12 bulan ke 13 bulan? Okey. Nak dekat sangat tak? Kan nak jauh sikit. Sini. Hati-hati. Okey dah. Okey. Nice. Okey. Right. Set kahwin cepat-cepat ada tak? Doakan ya. Doakan banyak-banyak ya. Okey. So dapat Janji halal. Janji halal. Janji akan halal. Janji insyaAllah. Janji Kita insyaAllah. kena jadikan halal. Betul. Okey. Aku pun dah lama teringin nak pegang rambut kau. Geram nampak aja tu. Lembut bukan main. Supaya aku boleh rentap siapa yang datang-datang apa. Dia kenduri kahwin kan. Boleh rentap dia. Okey. Tapi tak apa. Tak apa. Okey. 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 Kenapa kan? Alright. Jadi korang ada apa-apa soalan nak tanya tentang perfume ni, tanya saja, kita akan jawab juga. Direct terus kat sini. Tapi saya ada nak tanya lah, Fahmi tu siapa, Mat? Ni siapa pula belangkan mana pula masuk ni. Tadi nyamuk. Rambut dia di Rera Fahmi. Mak, nak tanya Fahmi tu siapa? Fahmi tu siapa? Saya dari belakang dengar Fahmi. Tak tahulah Fahmi tu siapa. Siapa Fahmi tu? Fahmi tu siapa? Diri dulu siapa ni? Fahmi Cengkerik mana pula masuk? Tadi dah nyamuk ni cengkerik pula masuk. Fahmi tu siapa Okey, bau perfume tu flow Aha. ke? Okey, bau perfume ni, okey, untuk Ikmal dia lebih sabar cengkerik masuk dulu. Okey. So, dia untuk Ikmal dia bau bubble gum, dia bau manis-manis. Okey. Dia bau cinnamon-cinnamon. Okey. Betul. Untuk bau Hazan punya dia lebih kepada bau citrusy, bau yang Aha. maskulin. Betul. Jadinya, kalau korang nak bau unik, korang layerkan dia. Betul, layerkan dua-dua bau ni. Ui, function cengkerik ni. ya. Betul tak?
So untuk kalau korang beli set janji halal ni, korang Okey. boleh dapat postcard. Dah Aha. ada sign kita, dah ada autograf kita, dah ada kata-kata hikmah kat belakang Betul. ni. And then korang boleh dapat kalender Malzan 2020. Betul. So dapat 4 barang, tak 6 barang. Maksudnya 6 faedah kau akan dapat. Ya, betul. Maksudnya 2 perfume, 1 postcard, 1 lagi kalender, lagi 2 ialah nama dalam CB gang. Yang ni dapat tak yang ni? Yang ni dapat. Yang ni pun dapat. Yang ni pun dapat. Ini orang kata ialah satu macam ini akan diberi secara random. Apa dia tunjuk sebenarnya Kenapa dia masuk? Apa function dia? Ni. Pegang tu. Dia tolong pegang ni, alah korang ni kesian dia. Korang anggaplah dia hiburan kat belakang ni juga. Dia bergerak-gerak. Nak bayar LED mahal. Jadi suruh dia gerak-gerak sikit. Puas punat di belakang dia tu. Tu yang gerak tak berhenti tu. InsyaAllah nanti. Keep going cekerik. Keep going cekerik. Puan Mat boleh tukar nama dah. Cengkerik. Pokrik. Jangan. Cekerik jangan. Oh kenapa? Kerang boleh. Kerang. Kerang. Apa nama dia? Kerang pula dah. Kerang. Nama dia Tak sebenarnya kena Pok tu. Mat. Nama dia Pok Mat. Tapi cekerik lagi kena. Ah, ah. Okay, so nyamuk and cekerik. Ya, tak ada jual loose ke? Kita tak ada jual loose kali ni. Kita tak ada nak jual satu-satu ke? Sekejap lagi mungkin ada. Kita akan buka beg kuning untuk yang loose. Tapi kita Aha. nak bagi yang set-set ni dulu. Sebab banyak dia punya orang kata kebaikan-kebaikan, lebih-kelebihan yang korang boleh Aha. dapat lah. Mhm. Macam tu. Ya, pasal Zali Samad. Sazali Samad. Faizal Halim ada orang yang komen. Faizal Halim ya. Faizal Halim. Ya. Dan untuk Betul. pengetahuan semua, manis-manis yang kita bagi malam ni hanya untuk dalam live sahaja. Betul. So kalau nak manis-manis ni, beli dalam live. Aha. Nak beli Kemal Note, Siapa nak beli Kemal no pasal? Hai, aku kan pasal Fahmi tu dah okey Tak ada masalah Pasal aku pun dah okey Tak ada masalah. Angkat nak masuk lain. Jangan gerak-gerak cekerik pening. Sudah. Kang aku bentis kang. Okey. Comel lah cekerik ni. okay. Tak boleh lah beli. Ada beg kuning ke? Lah, takkan itu beg warna-warni. Kat bawah itu Mestilah beg ada. kuning. Punya soalan. Beg kuning kat bawah tu, kuning beg tu. Macam Raja Perfume punya ni, nampak? Betul. Kuning-kuning. Okey. Gi rehat cengkerik. Cengkerik penat ke? Lihat lah. Tak penat. Okey. Orang kata muka nampak penat. Apa, insyaAllah. Kalau Dia cengkerik. cakap ke? Dia nak bercakap ke? Ya, oh nak bercakap. Orang nak cakap ke? Okey, cuba cengkerik cakap. Dah merajuk dah dia. Okey. Kru. Okey, jadi kalau korang nak ini, okey explain jap. Explain aja. Cinta abadi, cinta abadi. Tak hafal assignment kan? tak. Masuk lain kali well prepared. Masuk lain kali orang kata berilmu. Jadi cengkerik belakang. Okey. Okey. So, untuk set cinta abadi lagi. Untuk set janji halal ni. Janji halal. Dia dekat beg kuning. Ya. Okey. So, dapat 2 perfume besar. Betul. Bila 2 perfume besar, dapat 2 nama CB. Betul. Okay, lepas tu dapat satu Postcard. Lepas tu dapat juga kalender 2026 Malzan Edition ni. Ini tak ada jual kat tempat mana-mana ini memang siapa yang beli je dapat. Set Mizan. Tak ada. Saya Mizan mana ada? Kau cakap apa ni? Mizan. Mana ada? Tak unjuk Mizan tu. Kan yang ada Malzan je. Mizan tak ada. Dah lah tu. Sekabut lah. Daripada tadi lah. Sekabut lah. Dah lah tu. Siapa cakap Mizan? Mizan siapa Mizan? Tak ada. Engkau ni kan kau yang kena kan. Orang dah tak cakap tadi ya. Okey. Kang geram lah cekerik ni. Kuning, beg kuning. Nak sebut lah benda tu. Nak sebut tapi tak boleh. Nak sebut ke? Tapi kena atas persetujuan beberapa pihak lah. Sebab pihak tu orang kata dekat. Boleh. Siapa Mizan tu? Awak ni kalau bercakap je tak kena. Mizan versus Jangok. Oh, Mizan versus Jangok? Jangan. Oh, jangan. Okey, versus Jangok. Mizan versus Jangan. Saya hari tu berani cakap sebab dia tak ada. Hari ni ada pula. Alah. Dia macam-macam. Aku nak cakap ke tak? Aku takut dia tahan aku kat luar. Nak balik nak buka pintu kereta. Tadi asal cakap Saai. Mampus. Okey tak ada. Cakap tak ada lah. Gurau je. Gurau-gurau. Tak ada lah. Ni korang ni gurau je. Apalah korang ni. Okey, merahkan. Yang penting Mizan tak ada, Jangak tak ada. Ya. Okey? Yang ada apa? Yang ada hanyalah Malzan. Malzan dan cekerik kat Ya, belakang. betul. Okey. So, okey, fokus. Okey, So, okey. untuk dekat beg kuning sekarang apa yang buka adalah set janji. Betul.
Ada. Okey. Ada, semua ada. Mai Kemal tunjukkan tapi tengok kamera takut terzoom sangat. Okey. Okey, ada tak? Nampak tak? Nampak? Okey, tengok. Dapat dua-dua terus sign. Betul. Cantik. Ni Nampak tak tu? Nampak Okey. Semua yang ada gambar kita memang dekat bawah tu, kat tengah tu semua ada. Ya, Jangan betul. risau. Jangan risau. Okey. So, dekat postcard ada autograf, dekat kalender ada autograf. Betul. Okey, lepas tu dapat 2 nama untuk CB lagi. Memang berbaloi lah. So, itu untuk set janji halal. Betul. Saya janji halal ni harga asal dia RM198. Nak dekat RM200 harga dia kan. Tapi malam ni kita bagi RM70 sahaja. Pandai Just Voucher dapat harga lagi rendah. Ha? Tak, Ikmal okey je. Ah. Tapi kena tanya mem lah. Tak. Kalau nak tengok jangan tak. Kena. Jangan. Tak adalah. Kalau nak smackdown, jangan live tu buat. Macam mana? Ha? Ada yang di kepala tu yang azan jangan. Saya nak minta tolong yang ni pandang belakang lah kalau boleh. Jangan tengok saya lah. Segan lah. Okey, disclaimer sekadar hiburan. Sekadar hiburan. Ni tak ada apa pun. Nothing yang too hard lah. Tak adalah. InsyaAllah. Dah boleh turun kan ni? Dengar. Oh, nak. Ya. Kesian macam tu. Ya, dah. Dari tadi lagi. Ya. Sejuk tangan dia, darah dia ke bawah dah. Kesian. Dah lah tu. Okey. Dah lah Pak Mat. Sial lah Pak Mat. Fokus. Alright. Okey. So ini dia untuk set ni. Okey, postcard ni kalau korang tak nak simpan pun korang tak nak lah, dah banyak lah Kemal Zaini. Korang boleh bagi untuk orang istimewa. Betul. Kat sini korang boleh tulis kat belakang ni macam-macam. Betul. Korang boleh Orang kata boleh jadi hadiah juga set ni. Dia bukan saja kalau korang dah pernah beli ni, bagi pula kat orang lain. Sebab dia memang bau-bauan yang memang sangat best. Betul. Dan sangat unik jika dia mixkan, jika dilayerkan dua-dua. Memang baloi lah kalau korang beli. Cengkerik lekor. Kesian cekeri ni. Biarlah. Apa cengkerik ni buat kat korang? Okey. Okey. Ada orang kata boleh tak kita jodohkan Jangat dengan Lintah tu? Jangan nyamuk. Idea yang baik. Kita boleh panggil mungkin Lintah datang ke sini dan berjumpa dengan Jangok dan diorang pula buat satu team. Oh my god. Lepas tu kita battle dengan diorang. Betul, barulah hilang saingan aku. Ya. Betul, bijak. Seorang tu dah kahwin. Lepas tu tengok seorang lagi. Lepas tu kalau dia dengan Jangat ni, maksudnya nanti aku punya saingan dah tak ada. Betul. Baru Bijak. kita boleh Kau memang bijak. Cinta abadi dan Janji halal. Nah, barulah boleh janji halal tu. Kalau ada yang ganggu tak boleh. Okey, kita adjust. Okey, tapi kan tadi kan apa ni kan? Untuk set Cinta Abadi tadi tu kalau kau nak tahu yang mini perfume tu, dia macam ni tak, korang akan dapat random salah satu daripada itu. Okey, Ikmal punya. Betul. Dia ada 3 geng. Bau pun random, bukan Betul. bau kita orang bau random. Bau-bau orang kata Raja Perfume punya perfume semualah. Line up dia semua tu random. Ada bau manis, ada bau floral. Ya, ada bau-bau apa tu nama-namanya tu? Apa Creed Adventures lah, apa segala lah. Semua ada. Dia jangan risau. Saya duduk kat sini. Tak apalah. Saya keluar dulu macam tak function je. Saya keluar dulu. Alah. Kenapa? Pujuk. Pujuk Mal, pujuk. Pujuk lah. Kita dah suruh dia dah keluar. Ciprik dah keluar. Pujuk. Alah. Kita dah suruh dia cakap dah tadi kan. Merajuk pula cengkerik ni. Dia tak nak cakap. Cengkerik ni kenapa ni? Cengkerik. Janganlah merajuk. Okur. Macam gitu bunyi cengkerik. Kan dah. Bunyi cengkerik bukan macam itu. Krik. Tu nampak dia gelak. Nampak. Janganlah merajuk. Dia suka kena agah krik macam gitu. Aduh. Cengkerik dah penat. Kita dah suruh dia cakap tadi dia tak mungkin dia dah penat. Betul. Kita tengok Betul. binatang apa pula masuk lepas ni. Kalau dia bercakap pun dah tanya Fahmi je, serabut kat aku. Dia tadi kan, asal buka mulut je, Fahmi tu siapa Fahmi? Aku yang kena. Geram. Okey, suara problem. Suara dah hilang pula. Suara tak okey. Problem? Suara jauh. Alah, kena cabut cucuk balik. Ya ke? Yang cabut cucuk balik. Yang bawah ni. Yang Iqmal punya. Okey je. Okey. Suara ni, suara apa? Suara Ikmal lah. Tengok boya. Okey, boya. Boya okey. Cabut cucuk balik. Dua-dua suara jauh. Sudah. Kemal suara tak dengar lah pula. Sampai tu letak atas meja, Mat. Mat rasa tadi. Yang mana satu? Yang ni. Yang ni. Yang ni. DJI ni.
Okey. Ni bos. Okey, macam ni. Sekarang dengar Okey tak dah. suara? Okey, diorang kata Ikmal punya dah okey dah. Okey dah, okey Azam dah. punya okey je. Alright. Okey. Alright. Explain. Oh, Okey, weh. aku pula terbaca prompter memang. Akak-akak abang saya nak bagi tahu satu Okey. satu berita yang mengejutkan. Ya. Set Cinta Abadi tinggal 50 set saja lagi. Serius ah? Ya, Set Cinta malam Abadi? ni Ya Allah. tinggal 50 saja lagi. Okey. So, Habibti. Ya. Set Cinta Abadi ni boleh dapat apa? 2 perfume besar dan 2 nama CB, 2 perfume kecil, Betul. 1 postcard yang ada autograf Malzan, Betul. okey, 1 kalender 2026 yang ada autograf Malzan, Betul. Dan sebanyak 150 bag tote bag 100 ni saja. 100 sebanyak 100 tote bag ni akan diberi secara rawak dalam setiap pembelian anda semua. Dan setiap pembelian malam ni dan Cinta Abadi ni juga korang boleh dapat meet and greet. Punya Okey? invitation card. Invitation card ni akan diberi secara rawak. Dan siapa yang sampai je pasal kat rumah terus buka check sama ada korang dapat tak ni dengan ni. Dan boleh buat video. Betul. Supaya kalau ada beberapa kemusykilan, kita dapat bukti video lah untuk Raja Perfume lah. Betul. Untuk kita orang memang tak sabar nak jumpa korang kat meet and Betul. greet. Saya dah siapkan dah baju-baju saya semua. Tak, Makeup ya, makeup semua jangan. saya dah panggil lah. Saya memang tak sabar nak jumpa juga. Dah nak peluk-peluk lagi. Perempuan lah. Oh, ya, harga asal untuk Cinta Abadi punya set ni. Harga asal dia memang pedih, geng. RM228. Tapi pada malam ini saja, dalam live ini saja, harga hanyalah RM90. Pandai adjust voucher. Wow. Ya, pandai adjust voucher, harga boleh jadi lagi rendah daripada RM90, geng. Okey, dia kata mem pakai mic semula. Oh, pakai mic semula? Okey, korang minta maaf kalau live budak-budak. Mungkin internet tu macam tu sikit. Kejap gerd naik pula. Ni okey, Iqmal okey, Azam okey je. Okey. Okey, boleh dah kembali okey dah. Okey, alhamdulillah. Alright. Okey. So ingat untuk Set Cinta Abadi ada lagi 50 unit sahaja lagi. Okey. Kalau korang habiskan Set Cinta Abadi ni, Betul. maksudnya dah tak adalah peluang untuk orang dapatkan tote bag ni. Betul. Hai, Pak Iman. Buat apa ni? Ada berapa stok lagi? Stok lagi. Hangat tak ai? Hah? Jangan ai. Oh, nah. Kenapa bentuknya? Jangan tak? Jangan tak? Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ni Seronok tengok. borak. Borak dengan siapa tadi tu? Dengan Abang Iqmal. Kenal tak ni? Dengan Abang Iqmal kenal lah. Abang Iqmal. Umur kau berapa? Jauh sangat jarak nak panggil abang. Ha? Dia minta aku. Budak lagi. Eh, Dah budak sekarang duduk ni- sini. Duduk sini. Sekarang ni Sekarang pagi je lagi kan. tak, sekarang ni ada berapa stok lagi? Banyak, ada lagi 50 stok lagi. 50 stok lagi Abang Iqmal. Cakap lah. Ya, 50 unit lagi. Cepat. Kalau Set tak Cinta Abadi. payment, kalau tak payment saya nak duduk kat sini. Baik payment sekarang. Jom. Engkau ni aku gigit kau macam selalu ni kan. Sana sikit. Aku ni pun ada darah Melayu perempuannya. Kakak. Okey. Okey. Okey dah. Ini langgar apa ni? Cepatlah payment. Ni. Yang paling suka perfume ni. Saya suka yang Iqmal punya. Ingat aku main-main. Iqmal yang punya? Ya, Iqmal. Aku main-main nak gigit sanggul dia ingat aku main-main. Tegur tangan kita pula. Jangan, ai. Tak, sekarang ni kalau grade ni dapat bag je. Jadi berapa stok lagi cuba tengok. 30 35 lagi. Wah. Ya. Cepat sampai payment ni dapat begini kan? Gimana? Oh, meet and greet. Nanti boleh tak baju sekali sama? Oh. Nak warna apa nanti? Awak saya nak tahu awak parking kat mana kereta ke motor awak parking kat mana? Saya ada orang hantar. Lepas tu dah ada orang hantar. Ini siapa ni? Sibuk-sibuk. Sana sikit. Kak. Sekarang ni ada berapa lagi? Sekarang ni ada 35 unit. Sumpah dia macam pacat aku cakap Dia macam nak melekat je aku cakap. Ya. Geramnya. Okey, jap. Saya jangan in character sangat. Sakit hati ni. Okey. Sabar. Awak kalau rasa macam main-main, pusing saya kenyat sikit. Saya tahu awak pelakon. Eh. Saya tak boleh. Saya dah boleh jealous ni. Okey. Okey. Duduk situ. Set Cinta Abadi. Saya Cinta Abadi, okey? Sambung. Set Cinta Abadi ada lagi 3 Okey.
Oh, Sangat okey. sangat ni. Pacat kena tahu kerja pacat sebenarnya pegang ni je. Siapa acau cakap macam tu? Tapi betul lah kena pegang ni je. Tolong pegang ni. Okey. Okey. Alright. Okey, untuk set cinta abadi ni masih lagi ada 35 unit. Okey, dapat apa? Dapat 2 perfume besar, Yeah. 2 nama CV, 2 perfume kecil, postcard yang ada autograf Malzan, ada kalender Malzan. Okey. Dapat semua sedekah. Baik kan Baik Iqbal tu. Baik gila dia memang. Memang baik. Tengok. Memang. Nanti boleh pergi sekali makan ni dinner. Ya. Betul memang. Okey. Sebab sambung lah kenapa dia tak boleh cakap pula ni. Sambung. Lepas tu yang ni ada Apa perfume. tu? Kau buta ke? Alah. Kau tak nampak ke? Tanya je. Kenapa nak marah-marah? Saya kan baru masuk. Baru sampai. Contoh, kat sini. contoh. Oh, contoh. Contoh. Okey. Untuk set Contoh. Balah, kenapa tutup muka? Ramai nak tengok abang Iqbal handsome. Buka balik. Kan handsome tu. Kan handsome tu. Okey. Ada je. Ya, memang okey. Silakan teruskan. Okey. Teruskan. Yang set cinta abadi ni. Ada satu lagi dapat. Tangan saya. Okey. Engkau ni kalau kena slip disc ni. Ni kalau rembat sikit slip disc ni. Cakap. Okey, untuk set cinta abadi aku dah tak boleh cakap belakang ni. Okey tak? Ya. Okey, untuk set cinta abadi aku dah lupa assignment. Macam mana ni? Aku dah duduk tepi ke? Ha? Aku dah duduk tepi ke baru boleh cakap? Kau cuy-cuy pak. Ke, Sini pacar- sikit. Kau ni garang. Sini sikit. Okey ke pacat nak cakap? Pacat. Siapa pacat? belakang. Pacat cakap. Okey. Sama hati bagi baca. Tapi kau nak dia panggil kau apa, baby? Ha? Okey lah pacat. Okey. Okey. Ni nak cakap pasal apa tadi? Set cinta abadi. Set cinta abadi boleh saya tahu berapa set lagi tinggal? Ha? Berapa set tu lagi? Okey, faham. Aku pun takut ni. Cinta abadi tinggal 15. Oh, 15 saja. Okey, 15 saja. Okey, Okey. disebabkan 15 lagi. Azan dah pula cakap. Ya, saya nak pula Saya cakap. saja je tadi. Saya Dah nak- serukan soal. Ni kalau tadi kan ada. Selamat Untuk untuk selamat. selamat. Jangan sakit hati juga tu tadi. Selamat. Selamat untuk selamatnya. Okey. Korang jangan marah-marah Tak ada gurau lagi yang Tak marah. Dengar. Relax Saja guys. je. Sabar. Yang penting hint dia. Dia karakter Najila. Kira karakter dia Karakter juga. Betul. Yang penting hint dekat sini jangan tu bukan dia. Jangan tu orang lain. Ya, jangan tu. Jangan bukan dia, jangan orang lain. Okey. So, kalau nak yang bajet-bajet, kalau nak korang nak harga yang lagi murah, harga yang marhain lagi, Betul. okey. Komen panas, kita akan keluarkan combo bajet. Ya, komen panas sekarang. Komen panas. Okey, Betul. komen panas. Oh, ya, sini. Okey, korang komen panas, kita keluarkan yang dengan combo harga bajet. Betul. Boleh? Okey. Komen panas banyak-banyak kita bagi awak semua combo harga paling harga mampu milik malam. Ya, panas bukan pacat, panas. Komen panas. Panas bukan pacak ya. Panas. Okey. Komen panas. Ya. Okey, kita akan keluarkan lagi set yang harga bajet untuk korang. Okey, set harga bajet ni kemarin saya lagi berbaloi juga kepada korang yang mungkin nak cuba-cuba ke ataupun memang nak bau ke. Okey. Alright. So Komen panas dulu, komen panas komen dulu. banyak-banyak. Saya nak minta Mosen lah, boleh ke? Keluarkan. Sabarlah. Komen panas dulu baru Komen saya panas keluar. dulu. Kita bagi panas lah. Hey. Bukan panas, Okey. panas. Okey. Ada komen panas. Okey. Okey. Okey, untuk set Banyak. bajet ni, Aha. walaupun dia bajet, kita memang nak jaga untuk korang juga. Kita Betul. akan bagi postcard Malzan ni yang ada Betul. autograf. And then ada juga kata-kata hikmah kat belakang ni. Tapi dekat dalam live sahaja. Betul. Untuk set bajet ni Ah. hanya untuk dekat dalam live sahaja korang boleh dapat postcard ni. Betul. Okey? Kiranya walaupun korang spend harga bajet, tapi korang tetap akan dapat mana-mana daripada Raja Perfume. Ya. Raja Perfume tak tinggal semua lah. Jangan santai-santai, jangan risau. Paling garam panas. Okey, jap. Dah ready ke beg kuning tu? Okey, korang dah ready dah? Oh, Ah. ramai yang cakap panas. Mungkin memang tak nak panas. tengok. Memang Okey. panas. So kita ramai dah panas. Betul? Ramai dah nak buka panas, dah? betul ni? Dah nak buka dah? Okey. buka Okey. dah ready Nak ke? buka dah ke? Dah ready ke semua? Dah Kalau ready? semua dah ready, panas-panas kita buka dalam kiraan. Okey. Belum lagi. Belum lagi. Belum cukup panas lagi. Tak cukup panas. Itu nak panas lagi. Tak nak
Saya sokak awak. Okey. Pacat, cuba Pacat tengok belah-belah kanan tu. Jangan. Pacat, belah-belah kanan. Okey, sebelum nak buka beg kuning tu, saya minta maaf lah kat tim Zero ya. Saya bukannya saja kan. Kan. Ya, betul, saja. Saja je. Dia main-main. Saja je. Saja. Saya minta maaf tau, jangan Betul kecam kan? saya. Betul saja kan? Betul kan? Betul saja je. Kita kan sahabat. Ya, betul. Ini lagi sekali bukan jangan. Ha? Bukan jangan. Bukan. Jangan tadi yang lain. Orang lain. Ini bukan jangan macam tu. Ini macam pelakon ekstra saja. Ini memang ekstra saja, jangan Ekstra risau. saja. Okey, janganlah. Dia pun tahu juga Janganlah nanti. takut kita. Bila dia kena rentap dia kata baik dia minta maaf dulu. Saya minta maaf Okey. Okey, kita nak buka dah ke beg kuning bang? Kita Okey. dah boleh buka dalam kiraan berapa bang? Dalam Okey. kiraan 5 4 3 2 1. Untuk set ni nama dia sebenarnya adalah Roh yang Tertukar. Betul, set roh tertukar disebabkan ada dua bauan yang memang tak selari dengan warna dan orang kata rupa kotak dia. Ya. Kalau orang tengok sekali pandang, orang ingatkan, oh bauan Ikmal ni mesti bau-bau handsome sebab Ikmal pula handsome macam mana. Tapi kalau tengok pula bauan perempuan dia tu tengok Azal lawa je kat kotak tu, takkan bau handsome. Tapi ya, itulah kebenaran dia. Bau memang tertukar, bau dia memang tak kena dengan kotak kan. Ya, betul. Jadi kita bagi dekat set. Dapat apa tu? Dalam set roh tertukar ni kau akan dapat 1 postcard dan juga 2 perfume Ikmal dan Hazan yang pen punya saiz. Betul. Jadinya dapatlah RM20. Harga asal 30, kita bagi RM20. Kenapa? ya? Ha? Perlu Janganlah. Ada yang Perlu ke? minta, ada yang minta jangok keluar. Jangan keluar. Jangan. Ada yang minta. Jangan. Boleh tak? Tak payahlah. Jangok tu kekal, biarlah saya dan Allah je yang tahu siapa. Biarlah saya dan Tuhan je yang tahu siapa. Okey. Okey. Panas nampak? Panas. Mula-mula Mula-mula tadi dah bagi Fahmi rupanya tengah-tengah panas. Okey. Korang tengok dekat beg kuning sekarang. Harga asal untuk set roh tertukar ni berapa Ya. Kak? Harga asal RM30. Okey, Ya. kita bagi RM20 untuk 2 perfume kecil. Betul. Dapat juga postcard. Betul. Dapat juga postcard Mazan yang ada autograf ni. Betul. Sold out kan? Okey. Ada yang request. Oh. Please. Apa tu? Dia kata apa? Kalau sold out kan roh yang tertukar ni kita nak bawa keluar jangok. Damn. Serius lah. Serius ah. Serius lah. Kita bagi clear malam ni. Oh ya, takutnya. Oh ya, saya pula yang takut ni. Ayo. Okey. Korang nak ke? Tak payahlah kan? Tak payahlah. Takutlah saya. Serius. Kalau sold out nak Mazan kahwin, Kalau soal nama dia orang komen. itu memang pasti. Betul, itu Apa pasti. yang sampai tak nak Kawin tu lah? pasti. Kawin tu pasti. Alhamdulillah, InsyaAllah. selamat tengok. Kami akan Selamat berlari tengok. harap Alhamdulillah, janganlah. Betul. Okey lah macam ni. Kalau kata sold out lah kan. Kalau kata sold out malam ni, saya pertaruhkan diri saya. Kita pergi jumpa family Ikmal kat Kuantan. Kita kasih jadi benda tu. Serius lah. Sebab kita masih merancang. Tapi kalau kata sold out ni, saya orang kata kita memang kita pergi betul lah. Kalau sold out lah. Balik dari Kelantan ni. Ya, balik balik Kelantan ni kita akan shoot insya-Allah terus pergi ke Kuantan. Insya-Allah. Sebab dia masih pujuk-pujuk saya lagi sebenarnya. Saya masih orang kata takut lagi dalam nervous lagi ni. Tapi kalau kata boleh sold out malam ni juga, insya-Allah. Lembut sikit hati saya ni nak pergi Kuantan. Lembut sikit lah rasa takut saya ni insya-Allah. Tapi kau tak payah bawa kereta, biar aku bawa kereta. Kau Okey, kau boleh. tinggal pergi je. Okey, boleh. Kau tak payah penat-penat drive. Kenapa aku cakap macam tu tadi? Sold out sekarang kita pergi Kuantan. Cepat. Okey, saya berani orangnya, saya memang melanggar macam orang. Jadi jom tengok roh set roh tertukar ni kalau Okay, sorry. suka kau Sebab suka kau aku dah pergi jumpa mak ayah kau kan. Okey. Okay. Alright, on Akak Jerome, bring it on Safa, bring it on. لكن مع حشمال Bring it on Akak Jerome. هذا الموضوع مش مهم ابدا. يلا جبال Yalla. جبال جبال
Kita tengok set row tertukar ni akan dapat 2 perfume pen size daripada Ikmal dan Hazan. Dua-dua bau memang sedap. Kalau layerkan lagi padu pergi dia. Dapat 1 postcard dan 2 Ikmal dan Hazan punya perfume. Harga asal RM30. Harga sekarang tengok dekat beg kuning. Pandai just voucher dapat lagi rendah akak-akak abang. Memang harga dalam live ni harga-harga yang memang mampu milik akak-akak abang. Lepas tu kalau kata soal kita pergi Kuantan insyaAllah. Betul pergi Kuantan Kalau pergi Kuantan ni nak bawa dia pergi tempat kemama besar dulu, main dekat dekat longkang. Lepas tu dekat Kuantan best, macam-macam tempat ada. Sumpah aku tak kisah itu. Aku kisah aku takut jumpa mak kau. Nanti kalau aku nak salam mak kau macam mana? Aku jumpa mak ayah kau okey je. Yelah aku segan. Aku siap belajar kawat lagi. Kau lelaki, aku ni perempuan. Dah tak apa. Kau jadi je Azan diri cuba kau. berlakon dulu. Macam mana jumpa Mak Ikmal. Cuba. Kau cuba jadi mak kau kejap. Aku jadi mak aku. Kau jadi macam mana ibu macam ibu. Mak aku kalau macam nak jumpa tu kau kena dari sini kot. Dari sini. Okey. Lepas tu mak aku dia macam ni. Alamak, kenapa nak macam gitu? Mak aku relax macam gini. Macam mak aku macam gitu. Okey. Mak aku macam ni lah. Mak aku garang tak? Mak aku Tak, mak aku baik je. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum ibu. Kalau ibu menonton ni, Assalamualaikum. Berlakon. Assalamualaikum. Boleh panggil ibu ke terus? Boleh ke? Boleh je, panggil je. Assalamualaikum ibu. Sekejap ibu saya nak letak cincin Swarovski saya dengan Habib 300 beg ni. Kau pergi. Contoh. Okey. Ya nak. Ya. Cantiknya dia ni. Mana si muka dia? Nama siapa? Nama saya Nur Nazra Abdul Samad. Panggil Zan je. Zan je. Ya Allah cantiknya. Lepas tu? Mak, jom masak jom. Kita pergi dapur, kita masak-masak. Saya pandai masak. Lepas tu ni sekarang pukul 10 pagi kan. Okey. Zuhur sini biasa pukul berapa? Oh, faham? Saya boleh imamkan. Semua memang insyaAllah. Saya boleh imamkan ibu lah. Ibu je lah. Saya depan, ibu belakang macam tu. Saya boleh insyaAllah. Bagusnya. Saya boleh mengaji juga bahasa Arab pun saya pandai Ya, insyaAllah. cuba mengaji sikit, menjawab plah. Cuba mengaji sikit. Okey, kita kena fokus menjual lah saya rasa. Oh, ya. Sebab bila kita berlakon terlalu lama, Okey. orang 115 unit je tinggal untuk set roll tertukar. 150. 115 je. alamak. Kuantan. Kuantan. Yes, ini memang kasih hati Apa Okey. kata Raja Perfume pun pergi? Alah, tadi saya cerita tadi tak habis lah. Ni takkanlah habis, takkanlah kemo lah. Yang bagi banyak barang benda tak habis, ini kan bagi 2 barang takkanlah. Takkanlah. Kenapa kau macam sana pergi Kuantan ni? Kan, Habis apa pergi Kuantan? tak, aku nak pergi Kuantan tapi janganlah laju sangat tapi kau tahu aku nervous. Tak apa. Aku ni tak pernah jumpa mak orang dengan keadaan yang aku dengan anak dia tu akan bernikah satu hari. Aku tak faham tak? Aku tak pernah jumpa Kita bakal mak tu. dia 85 je lagi. Tapi tak apa, kita macam bertaruh, betul tak Kak Jerome, betul tak? Bertaruh. Kita dapat taruh antara kita taruh pula dengan keluarga belah sana. Ikman, aku dah jumpa mak ayah kau. Okey, mak ayah kau baik. Engkau pula kena jumpa mak ayah aku. Macam tu supaya mak ayah ni tahu. Orang kata anak dia berkawan dengan siapa. Macam tu, macam mana orang dia. Agama macam mana, tapi betul Islam lah. Okey, orang kata macam mana budi pekerti dia. Macam tu, betul tak Kak Jerome? Betul. Betul. Nampak? Hari ni Kak Jerome semua backup aku. Macam mana kalau macam contohlah kita tengah-tengah jumpa ibu kau kan tiba-tiba kau tahu tak aku sendawa busuk macam mana kan. Tengah-tengah borak tu tak pergi lepas bawah tu pergi kat ibu kau. Kan aku risau benda tu jadi. Aku risau nanti kan turn off kan ibu kau dengan aku. Tapi betul mak aku ada asma. Ah. Betul juga kan? Tapi tadi dia sendawa bau ikan bawal lemas dia makan siang tadi. Betul, ada campur budu dengan durian sikit. Tapi alah biasalah semua orang sendawa ada bau-bau. Tak apa ke? Tak apa hari Dia tu. kata aku pakai jumpa- mask. Tapi tak apa. Tak kisah. Sebab waktu aku jumpa mak ayah kau tu pun aku ada kentut-kentut juga. Tapi orang kata sebab tempat tu buka, aku akan bawa. Oh sorry. Yelah. Engkau okey, saya okeylah. Oh, Kita manusia terkentut. okey, kan? aku nak tahu, kau punya ibu suka apa? Apa yang ibu kau suka? So aku boleh prepare bawa buah tangan. Adab datang rumah orang ni, kita kena bawa buah tangan. Tak banyak sikit pun jadilah kuih pisang ke apa. Ibu kau suka apa? Okey. Ni aku sebagai anak personally dia memang tak suka jangok. Dia memang tak suka makeup. Aku tak tahu kenapa aku belikan dia barang makeup dia tak ada makeup. Okey, dia suka perfume. Tapi perfume
perfume tu itu je yang dia suka. Maksudnya kalau dia pakai yang itu je yang dia nak. Okey. Okey. Baju pun dia pakai baju yang sama je. Tudung pun walaupun dia ada beratus tudung tu juga yang dia pakai. Perangai ibu kau lebih kurang mengaku lah. Ya. Aku pun perfume itulah aku pakai. Lepas tu tudung itu je lah. Lepas tu baju pun tengoklah berapa kali aku lah. Cuma yang aku dah dengar macam dia suka rumah. Macam dia nak rumah ataupun macam kereta je tu. Dia macam rumah pun dia macam dia nak yang semi-D je. Kalau I bawa set Brompton ni sumpah aib Brompton ni. Betul ke? Dia suka rumah. Dia tak adalah tipu je. Dia untuk aku dia suka Okay. makan-makan je. Kalau kata aku bawa set ni macam dia suka lah. Cinta abadi. Kan ada gambar anak dia kat sini, mesti lembut hati dia tengok macam anak aku lah perfume Boleh juga aku pun tak bagi lagi mak aku sebenarnya. Kau ni tak apa, biar aku bagi. Biar aku boleh. Okey, aku Okay, kau bawa bagi nasi ni. cinta abadi ni. Bawa ni aku datang, lepas tu aku bagi. Mesti ibu okey, insya-Allah. Tak, mak aku sangat okey. Okey je, tak ada masalah. Disebabkan apa aku tak boleh beritahu dia suka apa, sebab dia tak pernah cakap pun macam dia suka apa-apa, tapi aku yang belikan lah. Contoh macam aku belikan apa-apa yang macam aku rasa anak orang beli untuk mak dia, aku belikan. Macam tu je. Tapi yang aku tahu dia suka perfume je lah. Tu je lah. Okey, insya-Allah. Ibu dah masuk? Ya ke? Ibu boleh keluar dulu ya. Assalamualaikum. Jangan masuk lagi. Nanti kita video call, okey? Okey. 38 lagi. 38 unit lagi. 38 unit lagi untuk set tukar tu. Kenapa kau macam takut je nak pergi Kuantan? Janganlah takut pergi Kuantan. Kuantan best. Okey je. Dengan cerita ibu ada tu aku macam Okey je. Dia okey je. okey. Okey. Okey, 38 set lagi. Kita habiskan sold out kan set tertukar roh ni. Lagi rasa kita pergi Kuantan jumpa ibu dengan ayah. Mertua Pontian siapa pula? Mertua Pontian. Bukan mak yang kau tak keluar. Pontian siapa? Tak, ini diorang je spekulasi semua ni. Kebetulan Fahmi kan daripada Pontian apa semua tu lah. Tapi spekulasi tak ada lah. Mana ada apa-apa. Tak ada. Mana ada korang ni. Jangan sebut-sebut nama Fahmi kat sini Benda dah settle tau. Benda dah settle, jangan masuk-masukkan nama tu lagi Pontian nak. Tak Let's ada. go. Kuantan. Okey, Kuantan. Pontian ada. Pontian Okey. tak tepi. Okey, tak nak Pontian. Cuma untuk set apa nama? Okey, tertukar set tu. roh tertukar. Set roh tertukar tinggal berapa lagi? Ya. Orang tanya kenapa set ni panggil roh tertukar. Sebab roh tertukar sebab saya bagi tahu kat korang Korang nampak tak dia punya packaging ni? Satu nama Ikmal, satu nama Hazan. Korang tengok kita orang. Bauan dia ni memang macam kita orang. Kalau korang nampak aku ni ganas-ganas, bau Hazan ni pun ganas-ganas. Kalau korang nampak Ikmal ni sweet, lovely, bau dia pun sama macam dia, sweet and lovely. Jadi itulah namanya roh tertukar. Kiranya bau dia tak kena dengan kotak dia. Tapi set roh tertukar ni kita bukan bagi awak perfume je. Kita bagi awak postcard ni yang ada kata-kata semangat untuk korang. Kalau kau nak bagi jadikan orang kata gift pun sangat sesuai. Ya, betul. Dia siap ada autograf lagi dan orang kata berapa lama tahan bau dia? Betul. Saya rasa sangat lama, lebih 8 jam tak ada masalah. Ya, betul. Dan yang paling penting boleh bawa solat sebab apa? Alkohol yang digunakan oleh Raja Perfume adalah alkohol berasaskan tumbuhan. Betul. Mesra solat. Tak pernah lagi saya nampak bos long tu bancur dengan tequila, tak pernah. Memang semuanya yang halal insya-Allah. Okey. So ni dia lebih daripada 8 jam. Kita tengok jerung-jerung yang dah beli hari tu, sila share feedback. Betul. Diorang semua cakap bau tak lama. Ada yang masuk office orang tanya ni perfume apa sebab diorang layerkan. Orang kata perfume Ikmal dengan perfume Hazan. Betul, dia layer kan sebab satu ni bau-bau citrus, bau-bau yang fresh. Lagi satu pula bau-bau bubble gum, bau-bau manis. Jadi kedua-dua ni bila di layer kan, dia jadi satu bau yang unik. So tak adalah bau korang tu bau-bau orang kata bau-bau awam ke apa sebab bau dia memang orang cerita tanya, kau pakai perfume apa? Tak pernah dengar pun. Macam tu. Nampak dia komen tahan lebih 8 jam. Lebih 8 jam. Orang tak payah banyak pun. Orang suara kata 1, putus. 2, 3, 4 okey dah. Suara putus lagi boleh cabut yang bawah. Cabut Suara Ikmal punya putus. bawah, isi balik. Ikmal punya hujung ni cabut masuk balik. Kejap korang Sekejap. Sumpah tak tipu, semua tanya perfume apa. Ya, ada siapa orang cakap ini perfume apa ni? Ini hasil layering. Orang kata, okey. Sekejap Dua-dua suara jauh. Suara okey je. Belah ni okey, Oceh ke tu? Okey. Sekarang okey ke? Saya punya okey ke? Ya, semua okey, tak ada masalah. Okey. Siapa yang pilih bau tu? Siapa yang pilih bau ni?
Kita orang lah. Kita orang yang pilih. Kita Memang pasal saya yang pilih sendiri bau saya dan Ikmal pilih bau dia. Sebab itulah nama dia roh tertukar. Sebab Arzan ni Betul. walaupun dia wanita, dia suka bau yang ke arah Ya. maskuli-maskuli. Saya suka bau-bau yang tahan lasak. Yang kalau saya berpeluh ke apa, bau dia makin naik. Sebab saya ni kalau orangnya memang banyak bergerak. Walaupun macam gini tapi saya banyak bergerak. Jadi kalau saya pakai bau-bau yang gegar-gegar, saya susah nak tahan lama. Jadi saya suka bau-bau keras. Dan Betul. dia pula Ikmal yang saya tahu bau grape ni memang kau suka daripada zaman sekolah. Betul. Ah, Ikmal memang suka bau ni. Dan Ikmal tak boleh blend sangat dengan bau perfume lelaki. Sebab Ikmal rasa semua sama. Semua Abang sama. tanya layering tu nak buat macam mana? okey. Saya buka satu lah. Tolong. Ni saya tunjuk Kita ambil satu Hazan punya. Okey. Kita ambil satu Hazan punya perfume. Okay. Satu Ikmal punya perfume. Okey. Saya beli untuk anak best sangat. Ya, beli untuk akak pun bagus. Beli kak. Okey, mula-mula kalau saya punya style lah, saya punya style tak adalah orang kata beria sangat. Saya biasanya saya akan layerkan macam ni. Satu kita ambil yang Hazan punya dulu kan, sebab Hazan punya dia keras. So saya suka yang keras tu kita letak as a macam yang pertama dulu, yang base punya. Bau dia, tak, kau tak sembuh lagi dia dah bau. Okey, ini Hazan punya Kita Okey. spray satu, dua, tiga, empat. Okey. Lepas tu sedapnya bau aku. Ya Allah. Lepas tu ni Masuk dia mata. punya pula kita letak dekat tengah ni satu, dua, tiga, empat. Ya, betul. Kena muka pula. Itu kita kata layering. Maksudnya dua perfume dalam satu badan kita. Ya, betul. Bukan dalam satu atas badan. Spray Nazra dulu baru Ikmal boleh. Nak spray Ikmal dulu baru Nazra boleh. Ya. Mana-mana pun boleh. Bau dia tetap sama. Sedap lah. Bau dia memang bau yang macam Di balance. dia macam tak keras sangat. Tapi dia taklah manis sangat. Dia memang sangat-sangat tengah-tengah. Anak minta kita baca postcard tu. Oh, baca nak baca postcard. postcard. Okey. Baca Boleh. baca berita. Okey, Boleh. so postcard yang korang dapat kalau korang beli set roh tertukar ni, korang akan dapat postcard yang ada autograf kita orang juga. Okey. Belakang ni ada kata-kata daripada kita orang. Okey. Betul. Ni memang kita orang yang tulis bagi kat Raja Perfume suruh isi kat sini. Betul. Okey. Ni benda hati kita orang. Okey. Dear fans ataupun jerung-jerung ataupun fans-fans lain lah. Mm-mm. Selamat tahun baru kepada semua peminat yang sentiasa berada di sisi kami. Terima kasih atas sokongan, doa dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Setiap langkah dan kejayaan kami adalah kerana sokongan kalian. Semoga tahun baru ini membawa kebahagiaan, kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah buat kita semua. Teruskan menyokong dan jumpa lagi. Malzan. Itu dia. Jadi main baca lagi nyala. Okey. So, Tak aku tu baca dia kata. main baca lagi nyala. Okey, yelah. Baca. Tak payah, bosan. Okey. Berapa tinggal lagi? Apa beza roh yang tertukar tu dengan janji? Okey. Banyak beza dia kan. Okey. Okey, perbezaan dia ialah kalau yang roh tertukar ni set dia korang hanya akan dapat dua perfume yang saya spend. Tapi kelebihan dia saya spend ni korang boleh bawa pergi mana-mana. Boleh letak dalam gocek apa semua. Tapi kalau untuk yang set janji halal ni, korang akan dapat 2 35ml. Maksudnya yang besar. Dia akan jadi tahan lama lah. Kalau ni easy to bring to anywhere. That one pula tahan lama. Ya, Macam tu. betul. Set roh tertukar, betul. Ada lagi yang macam confuse kenapa roh tertukar. Sebab apa? Biasanya kalau perfume lelaki kan dia bau lelaki. Perfume perempuan dia bau perempuan. Tapi sekarang ni perfume perempuan bau lelaki, perfume lelaki bau perempuan. Tapi Betul. sebenarnya yang bau perempuan tu boleh pakai dua-dua. Lelaki perempuan boleh pakai. Tak Lepas tu masalah. berbaloi saya spend tu pun tahan lama. Pincit sikit pun bau dia lama. Tahan. Janji halal tu nak tengok besar mana. Janji halal ada nama untuk CB. Janji halal 2 CB. Betul. Boleh kita tengok botol untuk janji halal. Kejap Okey. Okey, yang ni yang pen tau. Ini Betul. pen yang set roh tertukar ni. Okey. Untuk set janji halal, okey. Sekejap ya. Kita nak meminta set botol tu. Kita minta cengkerik tolong bawa. Minta cengkerik. Cengkerik. Pok Mak. Boleh kata Pok Mak. Yang roh tertukar dapat meet and greet sekali ke? Boleh, sebab apa? Dalam setiap pembelian malam ni, semua pembelian ada 150 orang meet and greet secara random. Betul. Bukan orang kata yang terawal ke bukan. Betul. Maksudnya Dalam random. semua parcel yang akan dibungkus pada malam ini, semua pembelian yang dibeli dalam live ini akan diselitkan 150 meet and greet punya invitation card dalam parcel tu. Jadi bila sampai je order korang yang korang order malam ni, besok sampai contoh. Masuk je dekat kau punya rumah,
Buka buat video tengok korang dapat atau tidak meet and greet punya kad tu. Ya. Siapa yang dapat dialah yang akan ada peluang untuk pergi ke meet and greet. Cak Cengkerik datang dah nak tunjuk set janji halal tu besar macam mana. Ganah Cengkerik, ganah. Okey. Inilah dia. Ni beza dia. Set 35 Ni beza dia. ml. Ya. Okey, setiap pembelian perfume 35 ml akan dapat nama satu untuk CB. Betul. Okey, untuk 10 ml kita tak akan dapat lah. Betul. Okey, cuma inilah saiz botol dia tengok. Betul. Okey, cuma yang pen ni siapa nak bawa dalam beg ke apa ke. Betul. Yeah. Okey, cuba kita tengok set roh tertukar laginya. Tertukarnya roh berapa lagi tinggal? Okey, berapa lagi tinggal? Saya ni pergi Kuantan ke tak? Saya pergi Kuantan ke tak? Ha? 7,000 lagi. Serius ha? Mata kau kego ke apa ni? Apa jadi kecil? Ha? 15. 15 unit. 15 unit lagi. Tak kajut aku 7,000. 7,000. 15 unit lagi. 15 Ya Allah, unit terkejut. saja lagi. Ha. Akak-akak yang mana risau, takut, rasa macam nak try tapi ya ke. Waktu ni lah akak-akak boleh ambil roh tertukar ni. Ya, Sebab roh tertukar ni harga dia sangat mampu milik. Akak akan dapat 2 perfume yang bersaiz macam ni. Yang boleh saya cakap boleh tahan lama juga. Dan dapat juga postcard yang boleh akak bagi kat kawan-kawan ke bagi Okey. kat siapa-siapa. Sangat-sangat berbaloi akak-akak. Boleh. Hanya dengan harga RM20. Abadi tadi dapat apa? Oh, cinta abadi Masuk ada orang baru masuk. Cinta Oh, abadi. ya Allah, okey. Untuk cinta abadi ya, geng Banyak. Okey, cinta abadi Cinta abadi dapat 2 perfume besar Ya. dan dapat 2 nama untuk CB. Aha. Dapat 2 perfume kecil. Okey, dapat 1 postcard yang Ah. ada autograf Malzan. Betul. Okey. Dan dapat juga ini, tapi saya nak bagi tahu awal yang ini hanya akan diberi sebanyak 100 pieces dalam parcel secara random. Ya. Ah. Dan dapat juga kalender Kalender. Malzan. Kalender Malzan ni ialah orang kata sure thing yang akan dapat dalam Memang parcel akan dapat. tu. Yang Dan ni memang ada- pasti akan dapat. Ada autograf. Boleh Betul. tak kita Dan juga meet and greet. meet and greet. Okey. Dia dalam kereta. Dapat meet and greet korang. Betul. Okey, meet and greet untuk semua pembelian malam ni. Aha. 150 orang secara random atau secara rawak. Bukan yang terawal Betul. secara random ataupun secara rawak sahaja. Betul. And then, Jadi roh tertukar pun dapat ke nanti? iya betul. Dapat juga. Sebab untuk apa? meet and greet Semua. orang tertukar. Ya, betul. Peluang untuk dapat. Ya, betul. Betul. Lepas tu dapat apa lagi? Dapat ni. Mini Pen perfume. perfume card. Ya, ada orang tanya, boleh bagi tahu ke meet and greet nanti kat mana? Boleh bagi tahu tu ke? Boleh. Okey. Okey. So, meet and greet tu nanti, okey, Aha. Raja Perfume dah buat meeting, dah Betul. reconsider disebabkan mungkin ada yang daripada jauh tak boleh nak datang. Betul. Jadinya Raja Perfume akan buat 2 batch untuk meet and greet, satu Betul. dekat Kelantan dan satu kemungkinan dekat area KL Selangor. Betul. So jadinya. yang mana dekat dengan Kelantan boleh datang kat Kelantan, yang mana dekat dengan Selangor boleh datang kat Selangor KL sana. Tak ada Oh. masalah. Jangan takut. Kenapa tak umur sold out? That's what apa? Belum. Belum Ada 5 lagi. ada 5. Ada yang tukar. Oh, ada yang Oh, tukar. Akbar. Patutlah tak sold out. Ada 5 unit lagi untuk sold out. Tapi kita terangkan untuk meet and greet tadi tu. Okey. Okey. Untuk meet and greet, Raja Perfume buat 2 batch sebab apa dia kata ramai sangat yang support Cik Malzan, ramai yang support Raja Perfume. Jadi dia kata tak puas kalau nak buat dekat satu tempat saja. So yang sure kat Kelantan pun ada. Untuk batch yang lagi satu kita akan buat dekat area KL Selangor. Sebab apa? Lagi dekat untuk mereka yang dekat area situ. Jadi siapa yang dah nak datang Kelantan boleh datang Kelantan. Siapa yang tak boleh datang Kelantan boleh pergi ke area KL Selangor. Tapi untuk malam ni setiap pembelian boleh dapat meet and greet 150 orang secara random. Okey. Slot masih buka lagi. Set roh tertukar kalau beli ni pun ada kemungkinan kalau ada rezeki-rezeki terkulit boleh dapat juga meet and greet. Okey? Faham? Okey. Alright. Kita tengok. Terus Jadi, payment. Betul, terus payment nak tukar. Ya, akak-akak janganlah tukar. Akak kena ingat harga ni dalam live saja. Kalau akak tukar pun tak ada faedah. Sebab bila habis je live ni, kejap lagi kita end je, harga akan kembali kepada harga asal. Kalau 200 lah dia. Kalau 30 lah dia. Kalau 90 lah dia. Tak dapat dah harga-harga bawah-bawah 100 semua tak ada dah. Jadi tak ada function pun kalau akak-akak abang-abang add to cart. Jadi jangan add to cart. Okay? Alright. Dan beli. Ya Allah, dan beli. Terima kasih yang dah Terima beli. kasih. Semoga Thank you, dimewahkan thank you. rezeki. Nampak hashtag Road to Kuantan. Habis lengkap. 2 hari lekat lagi bau kat tudung gabungan bau ketua